जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersambung lagi dalam siri pemusafiran kami di Pakistan. Hari ketiga ini kami masih lagi dalam perjalanan untuk menuju ke Gilgit dan kami akan bermalam di Gilgit nanti. Perjalanannya sangat jauh, ambil masa hingga 12 jam tau. Dan ginilah highway dia. Kita bersyahadah lah, berselawat lah sepanjang perjalanan tu. Tapi pemandangannya sangat indah. Dan ia adalah merupakan satu pengalaman yang perlu ditempuh sekali seumur hidup. Kita beranikan diri, kita insyaAllah selamat sebenarnya. Sebab pemandu-pemandu ni sangat berpengalaman. Mereka gelarkan diri mereka sebagai mountain driver. Hebat kan? Sebenarnya ada je solution kalau takut nak menempuh Karakoram Highway ni. Anda boleh naik domestic flight, tapi ada risiko delay bergantung kepada faktor cuaca. Jadual akan jadi unpredictable. Pernah ada kes delay 3 hari. Ini akan menjadikan kos travel meningkat, sewa hotel, transportation dan juga tempat untuk melawat teranjak jadualnya. Sesiapa yang ingin melalui Karakoram Highway dinasihatkan untuk keluar awal pagi kerana kita tak boleh jangka akan berlakunya tanah runtuh. Jadi kita punya masa untuk menunggu petugas baiki. Tak adalah terus malam kan, sebab kat highway ni tak ada lampu tau. Kalau malam sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita pastikan kita berjalan di waktu siang. Okey, sekarang kami dah tiba ke tempat macam R&R lah. Ini ayam masala ni sedap tau. Ayam bakar masala ni wajib makan kalau ke Pakistan. Makan dengan roti naan, kenyang dan tak adalah mahal pun. Bolehlah tempat ni dianggap sebagai R&R kalau kat tempat kita kan. Tapi macam ni lah seadanya. No complain, kita dah tahu kita ke Pakistan bukan negara maju. Cuma hati-hatilah bila pilih makanan sebab takut cirit-birit kan. Jadi tengok keadaan sebelum memilih, buat keputusan untuk beli. InsyaAllah yang ayam bakar ni tak cirit. Saya dah makan. Karakoram Highway ke Gilgit adalah merupakan jalan paling cantik di dunia. Ia digelar sebagai 8th Wonder of the World atau Third Road Modern. Ini bukan biasa-biasa tau sebab sejarah dan engineeringnya sangat gila. Dibina 20 tahun lepas hasil kerjasama China dan Pakistan. Di sini kami berhenti lagi untuk solat, jamak kasar dan juga sesiapa yang perlukan tandas ataupun nak minum chai Pakistan kat sini boleh ada dijual. Sedap tau chai Pakistan, best. Sebab mungkin dia guna susu dia yang susu segar tu kot. Memang sedap, memang rasa dia secukup rasa, manis sikit-sikit je, best.
Okey, perhatikan betul-betul. Di lereng-lereng gunung sana tu rumah tau. Rumah yang warna dia sama macam gunung. Dibina di lereng berdekatan dengan sumber air sebab mereka jalankan pertanian, banyaknya tanam gandum lah kan. So, saya rasa macam wow, rumah mereka duduk rumah macam tu ya. Tapi betul, itulah yang rumah mereka duduk. जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है पास दरिया। Perjalanan kami juga berhenti di pekan kecil ini untuk membolehkan rakan-rakan travel ke tandas ataupun minum chai. Sementara menunggu mereka siap, kami berpeluang untuk menyaksikan lori-lori Pakistani. Lori ni sedang jam tau, tak tahu apa yang menghalang mereka di hadapan. Jadi kita boleh menyaksikannya secara lebih dekat. Suami saya ni dia sangat suka tengok lori-lori Pakistan ni yang colourful dengan ukiran penuh seni. जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद तू सलामत रहे ता कयामत रहे तू सलामत रहे ता कयामत रहे है ये सबकी दुआ. Dalam pada leka menyaksikan pemandangan indah kiri kanan depan tu kan, tiba-tiba kenderaan kami macam hilang power. Coaster kami rosak. Ya Allah ya Tuhanku. Internet tak ada tahu kat jalan sini. Tak boleh nak call orang, tak boleh nak call workshop, tak boleh nak call kami punya coaster yang satu lagi yang terus jalan ke depan, tak sedar kami kat belakang. Tapi Alhamdulillah akhirnya tak apa-apa. Allah tolong, berkat doa semua. Perjalanan kami seperti biasa, tak terhenti sampai ikut jadual. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya selepas 12 jam di Karakoram Highway, malam baru kami sampai ke Park Hotel dengan selamatnya. Kami sedang menunggu makan malam disediakan dan lepas tu kita rest, tunggu besok pula. Besar. Bisa ada tong. Dia orang mandi.
Mandi style guna tong. Ni yang unik ni. Cebok dia. Ini bilik dia. Okey lah, dua orang. Katil king. Ada bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Adnan? Oh, Cik Adnan tak tahu nak buat apa. Kita lagi dah. Itu apa? Souvenir. Souvenir shop. Open tu. Open ke? Kapet gulung-gulung kat bawah lah macam tak open lah. जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद तू सलामत रहे ता कयामत रहे. Alah, kat atas dan bunga-bunga rosnya. Ya. Cantik bunga ros ni pagi. Wangi. Pemadam api zaman 70-an lah. Zaman sekolah rendah. Sekolah rendah. Sekolah rendah kan? Ada macam ni kat sekolah. Kat rumah saya pun ada sebab ayah saya tu ke getah. Takut terbakar. Memang kena setiap pelesen kena ada benda ni. Fire extinguisher. So tak ada fire extinguisher kena ada benda ni lah. Pasir. Assalamualaikum. Good morning. Pokok ni. Oi. Tengok kat sana. Roti. Roti. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kita tengok nama video ni? Sekejap. Ya. Dah tepi sikit. Okay. 1. 2. Ini motor mereka. Tak nampak kat Malaysia motor macam ni bang kan? Ada? Oh dulu ada lah. Sekarang dah tak ada lah. Honda, brand Honda. Union Star. Okay. Ya ada bertuah kat Indong ada pakai. Dia macam apa? Macam India power. ada pakai. Kat Malaysia ya tak ada macam ni. Motor taksi. Okey. Share. Boleh kau video dulu ya. Beginilah apa yang dapat saya kisahkan hasil daripada pemusafiran kami di bumi Pakistan di hari yang ketiga, di episod yang kedua. Dan nantikan episod ketiga kami yang akan membawa anda semua menyaksikan keindahan bumi Pakistan di Hunza. InsyaAllah. Nanti tahu.